Okay guys, sekejap aku kena atur kejap. Okay guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Yes, okay guys, so hari ni kita nak berbincangkan pasal kemalangan theme park paling scary di Malaysia. Yang ni first time aku dengan konten macam ni. Kita nak membincangkan pasal kemalangan theme park paling scary. Korang ada tak pernah mengalami pengalaman bermain theme park? Mesti best kan? Tapi korang tahu tak, di sebalik keindahan korang main theme park tu, wujudnya satu kemalangan tragis yang berlaku sama ada korang ataupun manusia tu sendirilah. Ataupun korang ada tak mengalami benda macam tu? Kalau ada, sila komen di bawah ya. So apa mau masa kita nak masuk dunia YouTube, kita nak membincangkan pasal hal ini. Jom. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam dunia YouTube. 5. Malam ngeri di Funfair Puncak Alam. Dua beradik serta pengunjung lain dilaporkan jatuh daripada rais ketika bermain Funfair, dan keluarga mangsa telah mempertimbangkan tindakan undang-undang terhadap operator. Menurut Free Malaysia Today, insiden yang berlaku di tapak Funfair Eco Grando, Bandar Puncak Alam, Kuala Selangor pada 12 Disember 2022, polis telah menerima makluman sekitar 8.50 malam dan melaporkan 3 mangsa iaitu 2 wanita dan seorang kanak-kanak berusia 11 tahun telah cedera selepas terjatuh ketika menaiki permainan sotong rai. Semua mangsa telah dikejarkan untuk rawatan dan telah dilaporkan ke Hospital Shah Alam. Kejadian itu turut tular melalui video serta gambar di media sosial. Ya Allah. Bahaya gila. Dari sudut isu operasi, pihak berkuasa tempatan Majlis Pembandaran Kuala Selangor dilaporkan pernah menjalankan sitaan pada 29 November 2022 kerana Funfair itu tidak mendapat lesen dan kelulusan operasi. Namun operator itu didakwa masih meneruskan operasi. Susulan itu, KPKT ketika itu melalui kenyataan menteri turut mengesyorkan tindakan tegas terhadap penganjur kerana mereka telah menganjurkan Funfair tanpa lesen dengan rujukan hukuman yang disebut termasuk denda sehingga RM25,000 dan penjara sehingga 3 tahun. Berhubung perkembangan kes, keluarga dua beradik yang terlibat dilaporkan mempertimbangkan tindakan saman terhadap operator atau penganjur. Dan terdapat laporan bahawa laporan polis telah pun dibuat. Setakat saya makan sumber awam yang melaporkan kes ini, kejadian tersebut lebih banyak dilaporkan sebagai kes kecederaan. Nombor 4. Jeritan terakhir di roda Ferris. Bayangkan satu malam yang sepatutnya penuh gelak tawa, lampu berkelip, muzik Funfair bergema dan sebuah roda Ferris perlahan-lahan berputar menentang langit malam di ceras. Jam menunjukkan 12.05 tengah malam, waktu di mana kebanyakan orang sudah pulang. Tetapi di tapak Funfair itu, dua lelaki masih berada di atas roda Ferris. Ketika gondola mula naik semakin tinggi, tiada siapa menyangka ini bukan sekadar pusingan biasa. Saksi kemudian memberitahu tiba-tiba kedengaran jeritan panik dari atas. Jeritan yang memecah bunyi muzik Funfair, jeritan yang membuat bawah mendongak ke langit. Dalam sekelip mata, dua tubuh terjatuh dari ketinggian. Satu hentakan kuat sunyi seketika dan kemudian jeritan orang ramai. Seorang lelaki berusia 39 tahun terbaring kaku di tanah. Darah mula mengalir di bawah cahaya lampu Funfair dan pegawai perubatan yang tiba di lokasi hanya mampu kepala. Dia disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Seorang lagi mangsa dalam lingkungan usia 30-an masih bernyawa namun cedera parah. Tubuhnya dibawa pergi dengan ambulans meninggalkan tapak Funfair yang kini bertukar menjadi lokasi tragedi. Polis mengesahkan tiada unsur jenayah dan kes diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Namun persoalan tetap menghantui. Apa sebenarnya yang berlaku di atas Ferris wheel itu? Adakah kecuaian atau ada sesuatu yang tak sepatutnya berlaku pada lewat malam itu? Pada malam itu, Funfair diarahkan tutup, lampu dipadam dan muzik berhenti. Tapi kata penduduk sekitar, ada yang mendakwa masih terdengar jeritan dari arah roda Ferris. Walaupun tapak itu sudah lama sunyi, jeritan terakhir yang tak pernah turun bersama Ferris seramlah itu. juga tempat. Nombor 3. Pelampung jatuh dari langit. Sebuah pelampung water slide raft daripada gelongsor air kaca terjatuh secara tiba-tiba dan terkena seorang pengunjung wanita dan dia telah dilaporkan cedera ringan. Menurut berita Astro Awani pada 29 Januari 2025 di Sky City, Taman Tema ICT Seksyen 7 Shah Alam, telah berlaku insiden apabila sebuah pelampung raft gelongsor air kaca fiberglass water slide raft dipercayai tercabut dari penyangkut lalu jatuh ke bawah dan terkena seorang pengunjung wanita yang sedang berjalan di bahagian bawah gelongsor. Mangsa wanita dalam
dalam lingkungan umur 20-an dilaporkan cedera ringan dan mendapatkan rawatan pemeriksaan di klinik, dan laporan polis pula dibuat sekitar 1:08 pagi iaitu 31 Januari 2025 selepas video itu tular. Dari segi siasatan dan isu pematuhan, polis memaklumkan kertas siasatan dibuka, antaranya berkaitan operasi tanpa lesen serta kesalahan menyebabkan kecederaan. MBSA turut memaklumkan gelongso air kacir itu belum mendapat kelulusan operasi. Selain isu notis pembinaan yang didakwa tidak dipatuhi, dan beberapa laporan turut menyebut kompaun MBSA pada 14 November 2024 berkait pembinaan dan kelulusan. Pada hujung Januari hingga Februari 2025, ICT dilaporkan menggantung operasi gelongso berikutan siasatan tersebut serta menawarkan pulangan wang kepada pelanggan yang telah membeli tiket. Kerajaan Selangor turut dilapor mahu memanggil pihak pengurusan bagi penjelasan aspek keselamatan sebelum operasi dibenarkan semula. Nombor 2, pengunjung tercampak dalam sekelip mata. Dua pengunjung telah terpelanting dan cedera serius selepas kerusi raid dipercayai gagal di dalam sebuah raid yang dikenali sebagai sotong raid. Menurut sumber The Straits Times, insiden sotong raid di Sabah, Funfair, Likas, Kota Kinabalu berlaku pada 6 Mac 2024 sekitar 8.50 hingga 8.55 malam apabila sebuah tempat duduk sotong raid dipercayai gagal lalu menyebabkan dua pengunjung tercampak keluar ketika raid sedang berpusing. Siasatan awal yang dilaporkan pihak berkuasa menyebut mangsa tercampak kira-kira 15 meter dari kawasan permainan dan kedua-duanya segera dibantu sebelum dihantar ke hospital. Dari segi mangsa dan kecederaan, laporan pihak berkuasa majlis menyatakan seorang lelaki berumur 35 tahun yang berwarga Filipina mengalami kecederaan kepala dan memerlukan pembedahan, manakala seorang wanita berumur 29 tahun mengalami kecederaan kepala serta luka di bahagian muka, dan kedua-duanya dilaporkan menerima rawatan di Hospital Queen Elizabeth II. Polis mengklasifikasikan siasatan di bawah Seksyen 336 Kanun Keseksaan, iaitu perbuatan yang membahayakan nyawa dan keselamatan orang lain. Susulan kejadian itu, operasi Funfair diarahkan tutup serta-merta untuk pemeriksaan keselamatan. Pada masa yang sama, DBKK turut dilaporkan membatalkan lesen dan permit operator selepas insiden tersebut. Pada 22 November 2024, seorang lelaki 66 tahun dikenal pasti sebagai individu bertanggungjawab memasang mesin raid dan telah dilaporkan didenda RM50,000. Mahkamah Session menjatuhkan hukuman penjara 3 bulan jika gagal membayar denda di bawah Seksyen 361B Akta Kilang dan Jentera 1967 berkaitan pemasangan mesin hiburan tanpa kelulusan bertulis. Kes ini menunjukkan peralihan daripada insiden tular kepada tindakan penguatkuasaan dan prosedur mahkamah berkaitan keselamatan mesin. Nombor 1, tren maut tercabut dari Funfair. Video telah tular memperlihatkan sebuah tren roller coaster dipercayai tergelincir keluar dari landasan semasa operasi. Ada pengunjung termasuk kanak-kanak dilihat menjerit dan menangis dipercayai akibat kecederaan. Menerusi sumber majoriti, insiden roller coaster di Raub Pahang ini mula jadi perhatian apabila video tular pada 27 Februari 2024 yang menunjukkan tren roller coaster itu dipercayai tergelincir dan terkeluar dari landasan ketika operasi di sebuah tapak Funfair, dan kedengaran penumpang menjerit serta kanak-kanak menangis kesakitan. Mengikut kronologi mangsa yang dilaporkan media, kejadian berlaku kira-kira Ahad jam 11.10 malam apabila Nur Izzati Muhammad Kamil berusia 30 tahun menaiki permainan itu bersama anak sulungnya Nur Kasih Lilia Kahira berusia 9 tahun serta suami Muhammad Syahrul Naim Syaharuddin berusia 30 tahun dan anak bongsunya 5 tahun yang menunggu di bawah. Ikutan insiden kejadian tersebut, ia menyebabkan Nur Izzati patah tulang rusuk kiri dan anaknya mengalami kecederaan pada lutut. Dan dari sudut tindakan, mangsa memaklumkan pengurusan Funfair telah memohon maaf dan berjanji menanggung kos rawatan selain memohon maaf. Semua kisah ini bermula di tempat yang sepatutnya membawa. Okey guys, ini adalah satu berita yang agak mengejutkan jugalah ya, di mana kemalangan theme park ni satu benda yang kita tak boleh nak elak. Kalau dia akan berlaku dan dia akan berlaku juga akhirnya. So nampak gayanya kita kena sentiasa berhati-hati ketika kita pergi ke Funfair lah. Especially kalau kita tengok, kalau kita kena check dulu adakah dia selamat untuk dinaiki ataupun tidak. Paling senang pun kita try cari permainan yang paling orang kata okey sikit lah. Tapi you know what, keselamatan tu kita kena utamakan. Tak salah pergi Funfair, tapi yes, kadang-kadang malam tidak berbau lah guys. So that's why kita kena berhati-hati, sama seperti kita berada di jalan raya. Macam tu. Okay guys, aku rasa sampai sini aku kata kita kali ni. Bye, assalamualaikum, bye.